Bila I terpandang wajah you, ulala. Wish. Kau jangan nak main dengan aku Kalau tak suka, kau pergi ke? Yes, hari ini, ya Allah. Hari ini kita pakai tudung, bukan tudung hitam lagi Padahal tadi dah pakai tudung warna coklat. Tak kena pula dengan baju aku. Lepas tu hampir-hampir mengenakan tudung hitam balik. And I told myself no. Aku akan dikutuk nanti kalau asyik pakai tudung hitam. Tu vas être sage? Tu vas donner la main? Betul? Non. Tu restes dans la voiture alors? Tu restes dans la voiture? Ok, bye. Oui. Est-ce que tu vas donner la main? Oui. Adik makan apa tu? Ni. Ni tu apa? Pas. Roti. Pas. Ya, pa, yelah, pa is in French. Bahasa Melayu, roti. Non. Abang Akif kata roti. Adieu. Non. Roti. Oui. Roti. Adieu. Teruknya kalau makan baguette. Mama memang cukup lah. Good. So house full house, semua anak-anak ada. Yang tu dia balik for weekend. Senyum menyanyi-nyanyi. Oh la 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 Domi. Okey, kita nak tengok barang-barang yang kita beli di market hari ni. Ini adalah raspberries, dia murah gila. Ada 4 pack. Ini dah 3 lah sebab budak comel tu dia dah makan 1. 4 pack macam ni €2. Biasanya buah-buahan di pasar murah adalah sebab ianya sudah masak dan ready to eat Jadi kita tak boleh simpan lama lah maksudnya. Kalau kat kedai, satu ni je €2 lebih So kita pergi pasar, kita kira safe lah. Dapat 3, dapat 4 untuk €2. Tapi kena makan immediately. Tapi dengan anak-anakku ni sekejap je habis ni budak-budak ni. Ada lagi 4 buah tin fig. Kalau kat sini panggil fig. Ni memang dah masak betul ni. Memang manis, boleh dimakan begitu saja. Dah aku beli tak banyak sebab takut nanti busuk kan. Tapi ni sekejap je habis. This will be our dessert lah hari ni. Ini pula adalah cili Dah aku nak buat cili jeruk. Tu yang beli tadi tu. Sebab semalam baru nampak resepi cili jeruk. Jadi kita kalau nak makan something yang biasanya tak buat pedas untuk orang ni. Jadi I need something extra untuk add up. Bagi ada kick sikit dalam makanan kan. So kenalah. Kalau ada cili jeruk ni sordap dah sikit makanan aku yang makan kan. So ni adalah cili jeruk. Ini pula adalah mangga. Mangga 3 untuk €2. Pun macam tu. Kalau kat kedai kita tak dapat lah harga macam ni. Sebab ianya sangat-sangat boleh dimakan terus. Sebab dia dah masak. Tak boleh simpan lama-lama lah. Itu adalah kalau beli buah-buahan di pasar semuanya agaknya diorang dapat harga murah. Sebab masak dah hampir masak semua kan. Diorang pergi beli dekat pemborong. Jadi diorang jual dekat pasar pun harga murah. 3 untuk €2 kira berbaloi. Dah aku nak buat dessert Anak mama dah nak pergi. Panas dulu. Oi, nak pergi mana tu? Kau jangan nak perasan Kelak abang. Panas sini. Okay, 1. Syifa, Jom abang. Lunch hari ini adalah crispy chicken dengan salad. Tapi budak ni ada pinggan sendiri. Makan juga pinggan awak.
Ini ayam crispy dengan salad. Kita orang dah setengah makan kan. Budak ni seperti biasa pinggan dia ada tapi makan mak dia punya juga. Ana makan salad kan? Mari kita tunjuk Ana makan salad. Okey? Basi. Dah apa dah? Ini. Ni Ana punya. Je mange. Ma. Je mange. Ma. Apa dah? Nama. Nah. Nama. Buka dalam mulut lipat. Kan? Apa? Ha? Tak nampak. Ya nak makan tak ada. Astagfirullahalazim. Tu dia you all. Anak Syifa dia makan salad. Dah menibuk kat mak dia punya. Tu Ana punya. Dia dah makan almost finish. Salad pun sekarang biasalah dia nak makan mak dia punya apa semua interested. Tengok dia makan salad yo. Nanti ya kak. Dah. Sekejap. Ada ayam goreng, ada salad, kroket, ada tomato. Yum. Best. Mama. Mami pula. Mama. Dah, salad. I think when I come back, I will go to butchery. I want to buy Beyond. So I want to start the new menu lah. Always stress so boring. This is for Mami. Bigger portion of course. Mama. Mama. Warna. Ana. Tomat. Ni Bagai. Ana punya ada salad. Yum. Buat macam ni? Buat macam ni? Allah saya. Lepas tu? Good macam ni? Good? Ana macam ni? Il a bu, c'est quoi? Attends. Encore, good macam ni? Cepat lah. Deux, trois. Okay. Senyum macam ni? Macam. Tomat. Ya, dalam pinggan mak dia juga dia nak makan. Tak faham sungguh. Ayam, salad, tomato. Yum. Bukan kita office hour memang ramai orang, especially dekat Gang Bunong ni kan nak ambil M4, M5. Dah ni mash pak. Bukan nak kupir. Mash lah bawah. Mami, apa dia? Mama. Mash. Dah, mash pak. Mash lah mash. Dah pak. No, ada. Ni. Ada. Apa? Dégustation. Dégustation. Dah. Mama. Ada. No, ni. Déjà. Ni. Dans ma bouche. B. Aduh. Ambil lagi kau tu ambil tu depan tu. Cepet. Sapi ke lagi? Pi. Aduh, anak ni ada anak. Apa? Ida. Yang ni untuk apa, Dek? Toilet. Ni untuk bersihkan toilet. Ida. Ni. Ha. No, sudah. Ida. Sabun, Panik. basuh, Baju. 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 Pandai. Sudah. Ida. Sabun basuh ada 2.
2 kata. 2. Pandai. Apa? Ada 2. Ada. Pandai. Ada 2. Ada 2. Ada. Ada 2. Sel. Ada apa? Ya. Ada. Wax. Tunjuk wax. 2. Ini ada. Silbag. Ada. 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 Ada ni ada. Ini untuk seal bag untuk sandwich. Wah ada. Yang ni pun untuk tutup makanan. Tutup makanan. Mana? Janganlah buka. Adik tunjuk je macam ni. Tunjuk. Apa tunjuk ni? Tu kat situ tempat dia. Dia tunjuk sana tempat simpan dia. Cakaplah, tak explain pun. Ni untuk baju. Baju. Ada 2. Ada 2. Cakap ada 2. Ada 2. Pandai cakap. Ni pun ada 2. Ada 2. Ada 2. Parfum. Ni. Kat rumah, wangi kata. Rumah. Apa? Syafaq cakap untuk Ada. rumah. Ada. Aluminium. Alhamdulillah. Okay, dah Alhamdulillah. yang lain pula kejap. Mama ada surprise untuk adik tapi that will be the last one. No. Ni sapu bel. Ada 2. Sos No. Kak Ida. Sos Kak Ida. Ada. Ada. Aida. Ini untuk siapa? Ana. Dia tunjuk crayon untuk Ana. Tunjuk. Ana. Wah, tengok. Tunjuk. Papa. Papa. Ni. Papa. No, ni. Bo. Itu tak? Apa je Anwar? Amwa. Crayon. Anwar. Okay. Wah. Crayon. Wah. Jeng. Wah, Aida. Wah, Aida. Syifa surprise. Lagi satu. Attention. Fantasio. Tapi tak nampak. Fantasio. Fem. Tu triches là. 1, 2, 3. Wah. Tunjuk. Wah, tepi je. Untuk nyanyi karaoke kiss. Wah, betul. Voilà, c'est tout. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Apa? Buat. Nanti macam ni, Syifa. Okey, macam ni pula. Macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kata au revoir. Apa? Au revoir. Apa? Assalamualaikum. Betul. Okey. Cakaplah. Tuan-tuan dan puan-puan bersama DJ Shock sendiri anda di channel Tabukan Light.km. Ini adalah kita punya DJ. Sama je lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya dekat dengan mulut macam ni. Oh, jadi. Tuan-tuan dan puan-puan bersama DJ Shock sendiri. Okey, tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan bersama Tuan-tuan dan puan-puan bersama DJ Shock sendiri ada di channel Tabukan Light.km bersama Ana Takelas Ana. Papa saja. Ana Takelas? Tak. Ana. Escúchame. Woi, bos je cakaplah kat mikrofon. Attention, siapa tahu di sini. Okey, kita bersama. Bagus lah mikrofon ni best lah. Tak kita boleh karaoke. Aku meminta pada Aku meminta pada yang ada. Nah. Titis kau.
Petite. Ah, ibu-ibu lagu ibu. Ibu. Ni ibu. 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 Bubuda. Bubuda. Aku butuh ibu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, channel ini dan aku nak cakap pun tak boleh ya. Nyanyi. Daku Sama dia dah banyak Elio. dah banyak Elio, mikrofon dia nak tukar dengan orang. Siapa bisa? Bagus siapa. Ni. Si Kica. Hah? Alah dia cium. Dia kata, Adik. oh dia kata tu Akif. Adik. Mana Abang Akif? Tunjuk. Tu Akif ke tu? Adik. Ya. Assalamualaikum semua. It's snowing. Dah aku nak pergi Paris ni. Dia snow pula hari ni. Subhanallah, ya Allah. Maybe tak nampak tapi it's snowing guys. Okay. The stressful thing ialah jadi mak dan ingin berkerjaya juga ya. It's not easy untuk mak-mak untuk berkerjaya ya. Especially given the fact tinggal di luar negara ni. Dan you're alone. You tak ada family untuk support you ke help you out with your children ke. It can be very frustrating. Setiap kali ada something yang berkaitan dengan kerjaya pada daku, dan setiap kali itulah macam struggle mana nak reach, mana nak struggle nak capai kita punya matlamat. Di hari yang kita ada event penting adalah di hari di mana semuanya buat perangai. Di hari daku kelang kabut, di hari itulah Syifa akan nak daku saja entertain dia. Padahal sebelum daku keluar, daku make sure makanan dah tersedia, lunch dah tersedia untuk dimakan. Tapi setiap kali daku ada event penting, di hari itulah dia akan macam tak sihat lah, dia akan buat perangai, dia akan menangis, tantrum. Daku jadi meltdown juga sikit tadi, breakdown juga. Bila keadaan macam ni sampai aku menangis. Kata kenapa susah sangat aku nak, bila the moment dah aku nak berkerjaya, ada penting untuk my future punya kerja ni, di situlah aku diduga dengan anak yang mula tantrum. Each time dah aku busy, each time dah aku ada benda penting, dia akan ada yang menyulitkan keadaan. Dan bapak dia pun tak supportive. I mean,
dah aku nak kena prepare. That's why setiap kali ada event, dah aku tak boleh nak pakai elok-elok. Sebab setiap kali ada event, setiap kali tu ada memang ada halangan bagi dah aku. Sometimes aku rasa ni aku ni tak boleh berkejaya agaknya. Sebab tu bila pergi event ke apa, aku tak boleh nak pakai cantik-cantik. Tak boleh nak well prepared myself sebab memang tak boleh. Jadi very frustrating sampai aku menangis. Sebab ianya bukan sekali dua, ianya setiap kali. Sebelum aku pergi event, sebelum aku jumpa customer, memang aku kena have to put my family first, my kids first. Merasa macam tak ada support. Jadi macam sedih. Meltdown. Okay, hari ni adalah hari snow ya. Snow hari ni. Tapi nampak macam light ni tak tahulah akan lebat ke apa ke. Tapi kat belakang rumah tu boleh main snow lah kot. Whether it stays or not, besok dah tak ada rasanya. Cuma hari ni dia the whole day. Bukan the whole day, daripada pagi tadi sampai sekarang dia snow macam ni. Tapi so far kalau kat luar it doesn't stays on the ground. Ada kot. Itulah. Okay, ini adalah bilik gas di embassy. Look at all that. Wow. Batu bersurat. Look at that. Cheongsam. Ni memang cantik betul lah. That's really nice this costume Kalau lah nak aku pakai ni, handsome Nice. Ini adalah Punjabi Indian. That's very nice. Look at the bracelet. Oh my gosh. Cerik. Tengoklah gergasi punya congkak permainan congkak. Cantiknya. Dah aku ada satu kat rumah tapi not traditional macam ni. Ni cantik betul ni. Made from tak tahu kayu apa memang. Handmade craft carved. Dahsyat. I think the ingredients here are, I don't know, like in Malaysia, right? You use very good ingredients. The nasi, the rice that she used is like, you know, like last time in Malaysia, right? We use cak rambutan. I'm not saying cak rambutan is very cheapo or whatever, but like, you know, the nasi, yeah. The Chef Brian, oh goodness, alhamdulillah. You are right. It is very moist. Cook inside, right? No, ni penting. Sorry if I didn't bring a lot for you, the chili. Terus makan chef kita. I'm like recording, but like my podcast, but this is more important, okay? Food is more important than anything in the world. Ooh. I rasa this is like Parisianized version of nasi ayam because the ayam actually it should be like this. Sometimes you know when you buy nasi ayam kan, dia kering kontang kan. Okay. I'm sorry, but like kering. my memory of nasi ayam kadang-kadang yang I'm not saying that anything bad about, but it's like my memory of yang warung-warung punya kan. It's like kering kontang. This is not kering kontang. It's really really good. It's a pleasure for me to meet the chef from Malaysia It's an honor for me video to ke? be video lah. Hi. Ni kita chef. Kenalkan diri chef. Hi, I'm Abang Brian from Malaysia. Mungkin ada ramai yang kenal I daripada MasterChef, daripada radio, TV dan sebagainya. Tapi saya cukup berbangga berada di Perancis kerana saya juga berada dengan orang Malaysia, dari Malaysia dan orang yang apa nak kata represent kita punya culture kat di perantauan ini sangat-sangat menyentuh hati saya dan terima kasih Kak Noh kerana join kita. Terima kasih chef. Siaran lintas langsung bersama DJ Shock sendiri anda di channel Lintang Pukang Like.KM. Memang Lintang Pukang tudung aku pun dah macam mana. Kita berhadapan dengan snow you all. Snow mana baju aku ni semua. Sejuk sejuk. It's snowing in Paris. I don't have umbrella. Just tengoklah snow you all. Okay. Baru lepas habis podcast interview dengan kita punya celebrity chef Brian. Daku an honor dipilih di interview. Alhamdulillah one of the person yang dia interview. So sekarang kita nak balik dalam cuaca snow yang lebat Orang kalau di Malaysia
Kalau di Malaysia guna payung untuk hujan kan. Orang kat sini guna payung untuk snow. Tapi aku tak bawa payung. Tapi aku ada bawa extra shawl ni. So it covers. Jangan aku demam lepas ni sudah Aku dah rasa kebas tanganku sebab aku tak pakai gloves. So I have to get back quickly. Dan dengan masalah train lagi kan. Tapi nak ke embassy ni senang je. Cuma hari ni ada strike kan. Kalau rasa haus boleh nganga mulut minum snow. It's so bloody cold. Tapi dekat train station ni nasib baiklah dia warmer. Tapi train aku tak tahu train apa Aku duduk berjalan-jalan aku tak tengok train apa. Oh gosh, so cold. Tapi berada di dalam train station is much better than to be outside. Oh, so cold. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.